Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Cina. Sebahagian kandungan video ini mengandungi dapatan daripada kaedah ilmu kebatinan Islam Al-Haq di samping rujukan sejarah dan pengalaman di lapangan. Sekiranya anda tidak bersetuju atau kurang selesa dengan pendekatan ini, anda disarankan untuk tidak meneruskan tontonan. Bantu saya dengan tidak skip iklan. Sokongan anda membantu saya mengumpul dana untuk meneruskan misi eksplorasi. Terima kasih. Di tengah-tengah pesatnya pembangunan Bandar Seremban, siapa sangka masih ada sebuah makam lama yang tersembunyi dan semakin dihimpit pembangunan moden. Makam inilah yang menjadi tujuan eksplorasi saya kali ini. Persoalannya, siapakah sebenarnya individu yang dimakamkan di sini? Perjalanan kali ini membawa saya melalui kawasan Bandar Seremban. Dari jalan utama, saya mula masuk ke kawasan yang dipenuhi deretan kedai dan bangunan lama. Kalau kita hanya melalui kawasan ini seperti biasa, memang langsung tak terfikir bahawa tidak jauh dari sini masih tersimpan satu tinggalan lama yang mempunyai ceritanya tersendiri. Saya terus masuk semakin jauh ke kawasan perumahan. Apa yang menarik, lokasi yang saya cari ini bukannya berada dalam kawasan perkuburan lama yang luas. Sebaliknya, ia berada di celah-celah pembangunan dan kawasan kediaman penduduk. Sebab itu, kalau kita tak tahu lokasinya yang sebenar, memang mudah untuk terlepas pandang. Semakin hampir ke lokasi, suasana mula berubah. Daripada kawasan bandar yang sibuk, saya masuk ke jalan yang lebih kecil dan tenang. Di satu bahagian masih terdapat rumah dan bangunan, tetapi di bahagian lain pula masih dipenuhi pokok-pokok besar serta kawasan yang belum dibangunkan. Dan di sinilah saya mula mencari lokasi sebuah makam yang dikenali oleh masyarakat sebagai Makam Tok Semerga. Akhirnya saya sampai. Di bawah rimbunan pokok-pokok besar ini, terdapat sebuah kawasan makam lama yang masih bertahan sehingga hari ini. Sokong misi eksplorasi sejarah kami. Imbas QR pada skrin atau layari jejakmisteri.com/sumbangan. Terima kasih atas sokongan anda. Tetapi apabila saya mula meneliti makam dan kisah di sebaliknya, timbul satu persoalan yang jauh lebih menarik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik. Pada episod kali ini, saya akan membawa anda ke sebuah makam lama yang terletak di tengah-tengah Bandar Seremban. Menariknya, makam ini masih kekal berdiri walaupun dihimpit kawasan perumahan serta bangunan perusahaan kecil. Apa yang menarik perhatian ialah makam ini menggunakan nisan Aceh, sejenis batu nisan yang sering dikaitkan dengan tokoh penting, golongan bangsawan atau individu yang mempunyai kedudukan tinggi pada satu ketika dulu. Selain itu, makam ini juga terlindung di bawah rimbunan sebatang pokok besar yang berkemungkinan telah lama menjadi saksi kepada kewujudan makam ini sejak ratusan tahun dahulu. Penduduk setempat mengenali lokasi ini sebagai Makam Tok Semerga. Soalannya, siapakah sebenarnya Tok Semerga ini? Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah, meneliti sekitar makam dan cuba merungkai identiti sebenar Tok Semerga berdasarkan sejarah serta dapatan yang kami perolehi.
Terpulang kepada anda untuk menilai dan mungkin meneruskan kajian dengan lebih dalam pada masa akan datang. Jadi, tonton video ini sampai habis, mungkin ada fakta dan misteri yang selama ini jarang didedahkan kepada umum. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillah. Kepalanya rasa sini ya? Sini ya, kepalanya. Sebab yang ni dia macam ada tinggi sikit kan. Yang ni macam dia ada pecah sikit. Maksudnya tu kepalanya lah maksudnya. Okey, kita bila sampai kat makam ni, kita tengok Nissan dia memang betul menggunakan jenis Nissan Aceh, dan Nissan ni dia baik pulih, di mana Nissan ni dia simen. Dia ada satu tapak simen, kemudian simen tu dia terletaklah dekat atas tanah. Jadi mengelakkan Nissan ini mungkin tercabut ke ataupun tumbang. Jadi kawasan makam ni memang dibaik pulih lah sebenarnya. Dia letak dinding simen, tembok simen sekelilingnya, dan tempat laluan ni pun dia letak mozaik lah, mozaik. Ini satu perbelanjaan yang besar lah untuk memelihara makam ni. Kau pegang Nissan dia. Okey, berdasarkan info, saya menceritakan berkaitan dengan Nissan dia. Okey, bentuk badan Nissan ni dia bersegi 8 ataupun disebut oktagonal. Setiap sisi mempunyai alur atau rusuk menegak. Dia ada alur, ada rusuk yang menegak. Bahagian kaki mempunyai tapak 4 segi yang jelas. Ni tapak kaki dia. 4 segi yang jelas. Bahagian kepala Nissan patah ataupun haus. Kemungkinan asalnya mempunyai mahkota atau kemuncak yang lebih tinggi, tetapi kini hanya tinggal bahagian pangkal. Biasa atas ni, kalau tak silap saya, dia atas ni macam bentuk, mungkin ada yang bentuk teratai ataupun bentuk-bentuk alam-alam yang lain lah, bentuk alam yang lain. Tak ada tulisan Arab atau inskripsi yang kelihatan pada bahagian Nissan ni. Nissannya agak ringkas berbanding batu nisan diraja yang penuh dengan motif bunga dan kaligrafi. Berdasarkan tipologi batu Aceh yang dikaji oleh Osman Muhammad Yatim sebelum ini, hampir kepada kategori batu Aceh lelaki. Dalam rujukan saya ni, berdasarkan topologi batu Aceh yang dikaji oleh Osman Muhammad Yatim, bentuk ini lebih hampir kepada kategori batu Aceh lelaki berbanding perempuan kerana badan tinggi dan tegak, keratan rentas bersegi, mempunyai rusuk menegak, tapak besar.
Namun kepala nisan yang telah rosak menyebabkan pengecaman jenis secara tepat menjadi sukar lah, kan? So, Batu Aceh berkemungkinan dia berasal pada abad ke-17 hingga ke-18, iaitu tempoh Batu Aceh yang banyak digunakan di Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Perak, Aceh. Nisan seperti ini biasanya dikaitkan dengan pembesar tempatan, ketua adat, ulama, keluarga berada. Ia jarang digunakan oleh rakyat biasa kerana kos pembuatannya agak tinggi pada zaman tersebutlah. Itu berdasarkan kita punya dapatan kita. Bentuk ini sahaja dah menunjukkan dia adalah satu nisan, satu nisan yang ada kaitan dengan lelaki. Walaupun dia tak ada inskripsi atau ukiran yang menunjukkan siapakah orangnya, tetapi ini angin kuat ni, alhamdulillah, satu petunjuk yang baik. Tapi apa yang kita tengok pun sebenarnya berbezalah apa yang telah sebelum ni masyarakat menceritakan tentang makam inilah. Makam ini pada pengkaji sejarah tempatan mengatakan ini adalah makam Tok Semergah, seorang perempuan, daripada anak bendahara Skudai, bendahara Skudai yang berkahwin, Skudai Johor, keturunan kekerabatan Kesultanan Johor Lama, kemudian berkahwin dengan anak batin dekat kawasan Sungai Ujong, Sungai Ujong, dan dapatlah antara anaknya adalah Tok Semergah. Tetapi apa yang kita dapat pada hari ini adalah makam ini sebenarnya bukan makam perempuan. Yang kita dapat adalah makam ini adalah makam seorang lelaki. Sama dapatannya seperti kajian daripada tipologi bentuk nisan Aceh seperti ini. Dia merupakan kebiasaannya milik pada seorang lelaki, bukan perempuan. Jadi dapatan kita bahawa ini adalah makam. Berdasarkan dapatan daripada sumber batin, saya mendapati terdapat kekeliruan pada salah silah yang selama ini tersebar. Nama makam ini adalah Batin Sibujaya. Sebenarnya bukan seorang perempuan, tetapi seorang lelaki. Jadi makam ini bukanlah makam Tok Semergah sebenarnya, tetapi ini adalah makam Batin Sibujaya. Dia adalah seorang lelaki, bukan seorang perempuan. Jadi siapakah sebenarnya Batin Sibujaya ni? Batin Sibujaya ini adalah ayah kepada ibu Tok Semergah. Dia adalah ayah kepada ibu Tok Semergah. Dengan kata lain, Batin Sibujaya merupakan datuk atau atuk kepada Tok Semergah dari sebelah ibu. Jadi berdasarkan dapatan yang sama, makam yang terletak di Taman Bidara ini, Seremban, bukanlah makam Tok Semergah seperti yang dipercayai oleh setengah pihak. Sebaliknya, makam ini dipercayai merupakan makam datuk ataupun atuk kepada Tok Semergah, iaitu Batin Sibujaya. Jadi dapatan ini berdasarkan sumber batin dan berbeza daripada salah silah yang terdapat beberapa catatan sejarah. Oleh itu wajarlah dapatan ini sebagai satu dapatan alternatif yang masih memerlukan kajian. Jadi dapatan sumber batin kita ini bukanlah dapatan muktamad, kerana ia adalah sekadar dapatan daripada sumber batin, dapatan sumber batin yang tak ada rekod sejarah ataupun catatan pada sejarah. Jadi wajarlah
petunjuk ini daripada kami untuk kita semak balik dan kaji baliklah berkaitan dengan makam ini sebenarnya. Jadi dapatan kami bahawa makam ini bukanlah makam Tok Semerga yang sebenar, tetapi ini adalah atuknya, batin Sibujaya, bapa kepada ibunya. Dan nama ibu kepada Tok Semerga ni, siapa nama dia tadi? Mak Lakat. Malakat. Jadi dapatan batin kita pun menunjukkan bahawa nama ibu kepada Tok Semerga adalah Malakat. Dan dapat tak kenapa makam ini ataupun makam batin Sibujaya ni diberikan nisan Aceh, Berketurunan Biduanda. Biduanda. Dia Negeri Sembilan kan? Negeri Sembilan. Jadi dia ada macam orang penting juga dalam adat Minangkabau. Orang penting dari adat Minangkabau lah. Okay. Batin Sibujaya ni dipercayai merupakan pemimpin masyarakat orang asli Jakun ataupun Biduanda waris di kawasan Sungai Ujong sekitar abad ke-17. Dalam salah silah tradisional Negeri Sembilan, beliau bukan sekadar ketua masyarakat orang asal, malah menjadi tokoh penting yang menghubungkan masyarakat asal dengan pemerintah Melayu Johor. Menurut catatan sejarah Negeri Sembilan, batin Sri Alam, batin Bercanggai Besi, yakni ketua Sungai Ujong, Tok Dara Derani dan batin Sibujaya. Ini menunjukkan batin Sibujaya merupakan generasi keempat daripada keturunan batin Sri Alam, iaitu antara leluhur masyarakat asal Sungai Ujong. Adakah batin Sibujaya ni orang asli? Sebenarnya ya, batin Sibujaya ni memang orang asli. Hampir semua sumber sejarah lama menyatakan batin Sibujaya berasal daripada masyarakat Jakun pada zaman dahulu, turut dikenali sebagai Biduanda waris. Perlu difahami bahawa istilah Biduanda pada zaman awal tidak semestinya merujuk kepada suku seperti yang difahami pada hari ini. Dalam konteks Sungai Ujong, Biduanda merujuk kepada masyarakat asal yang memegang hak adat dan tanah sebelum kemasukan orang Minangkabau. Sebab itulah makam batin Sibujaya ni diberikan menggunakan nisan jenis Aceh lah. Dia adalah sebagai gambaran ia sebagai orang penting, pemimpin tempatan yang dihormati satu ketika dululah. Diharap dapatan kita ni boleh dikaji balik, kita semak balik, di mana batin Sibujaya tu bukanlah seorang perempuan juga. Ada catatan sejarah mengatakan batin Sibujaya ni perempuan. Tak, sebenarnya dapatan kita batin Sibujaya adalah lelaki dan makam ini adalah makam seorang lelaki, bukan seorang perempuan. Inilah makam batin Sibujaya. Okay. Ada lagi dia nak pesan Tak ada Itu je lah. Okay. Yang keliling ni ada tak makam-makam lain ke yang tak ada nisan, yang tertanggal nisan ke apa? Tak ada. Nampak seorang je lah dekat sini lah. Memang tak ada makam lain Ni asalnya dia memang bukit kecil lah. Dia macam bukit lah. Dia tinggi sikit kan? Dia tinggi sikit kan? Okay. Dia kira kawasan ni tempat macam asalnya mungkin kawasan ni ada bukit kecil dan apa kata orang tu menempatkan makam seorang pemimpin lah. Okay.
Okey, selepas kita tahu ni makam siapa, kan? Batin Sibujaya. Jadi kita sama-samalah hadiahkan Al-Fatihah kepada arwahnya. Semoga rohnya dicucui rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman lah, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga rohnya dicuci rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Bantu saya dengan tidak skip iklan. Sokongan anda membantu saya mengumpul dana untuk meneruskan misi eksplorasi. Terima kasih. Okey, jadi apa-apa pun kita nak declare kat sini lah. Kita datang untuk menziarah dan kita untuk menghayati sejarah, kisah-kisah sejarah, terutama kisah asal usul sejarah Melayu, sejarah sesuatu tempat, satu kawasan, kan. Jadi bukan bermakna kita niat untuk merosakkan sejarah ataupun menidakkan sejarah yang telah ditulis oleh masyarakat tempatan ataupun kaji sejarah. Kita hanya memberikan kita punya pandangan tentang sesuatu sejarah dan sesuatu perkara tentang pemilik makam itulah, kan. Kita mohon maaflah jika ada sesiapa yang terasa dengan dapatan kami. Kita bukan untuk mengubah sejarah lah, cuma kita nak memperbetulkan mana yang tepat terlepas pandang, mana yang ada kekurangan. Kita datang sini hanya sebagai pelengkap, bukan untuk menidakkan sejarah yang ada lah. Kita nak sejarah itu biarlah tepat, biarlah yang betul lah. Itu saja niat kami. Tak ada niat untuk menidakkan sejarah orang lain. Kita datang sebagai pelengkap saja. Semua petunjuk dari Allah yang menggerakkan kami untuk datang ke makam ini pun semua gerakan daripada Allah. Allah dah susun perjalanan hidup kita. Jadi itulah amanah yang perlu saya sampaikan, walaupun amanah ni agak berat, dia tentang sejarah, yang mungkin sejarah tu telah diterima pakai, telah lama diterima oleh masyarakat, tetapi macam saya cakap tadi, bukan kita nak mengubah sejarah, cuma kita sini sebagai pelengkap lah dalam sejarah itulah. Right. Alhamdulillah, selesai sudah eksplorasi kita pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang setia menonton video ini dari awal sehingga akhir. Semoga video ini dapat menambah sedikit ilmu, membuka ruang perbincangan dan memberi petunjuk baharu tentang sejarah serta misteri yang ada di sekeliling kita. Jika anda suka kandungan seperti ini, jangan lupa tekan butang like dan share video ini kepada rakan-rakan supaya lebih ramai kenal sejarah dan warisan yang semakin dilupakan. Kalau anda tahu mana-mana makam lama, lokasi bersejarah atau tempat misteri yang menarik untuk kami eksplorasi selepas ini, tinggalkan cadangan anda di ruangan komen. InsyaAllah kami akan cuba teliti pada masa akan datang. Dan kepada yang masih belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya anda tidak terlepas video-video terbaru. Tekan butang join juga untuk jadi ahli EMM secara bulanan. Jumpa lagi pada episod eksplorasi misteri mistik yang akan datang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semua.